lawan paling kuat Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Sorry jiran serempun, kali ini bukan Indonesia. Breaking news, menurut FAM, Harimau Melaya di bawah Peter Klimovsky akan bertemu pasukan Cape Verde. Kalau sebelum ni orang kecam kita bantai Nepal yang tak padu, tak apa, kita cari lawan yang mempunyai ranking FIFA 72 guys. Player Cape Verde ini agak berpengalaman. Kebanyakan mereka main untuk klub Portugal, klub Belanda. Seorang tu rakan pasukan Iliano Rangers dan ada juga centre back Villarreal. Bukan kaleng-kaleng bro. Ini akan menjadi pengukur dan ujian yang terbaik untuk pemain Harimau Melaya menjelang game menentang Vietnam bulan depan. Yang menariknya guys, game ini akan berlangsung pada 29 Mei, sehari selepas game Manchester United lawan Asian All Stars. Patutlah ada pemain Harimau Melaya yang tarik diri hari itu. Ini persiapan yang lagi penting dan kira Onana nasib baik tak payah jumpa Arif Aiman dengan Faizal Halim. Yang penting rakyat Malaysia tunjuk support korang. Kalau tak tahu tengok bola tu, abang boleh ajar. Jom ramai-ramai turun stadium bola sepak Kuala Lumpur 29 Mei pukul 9 malam. Bersama-sama kita saksikan revolusi Harimau Melaya jalan.